Ramai ambil kalsium, tapi lupa satu benda penting. Cara dia nak parking dalam tulang. Kalsium ni bukan sekadar tentang ambil banyak-banyak, tapi tentang bagaimana badan nak serap dan gunakan kalsium tu. Ramai tak tahu, kalsium perlukan geng kuat, iaitu vitamin D3, vitamin K2 dan magnesium untuk sampai ke destinasi yang sebenarnya, iaitu tulang. Vitamin D3 bantu serap ke dalam darah, magnesium kawal keseimbangan, dan vitamin K2 seolah jadi macam GPS untuk tunjuk arah ke dalam tulang supaya kalsium boleh duduk dalam tulang. Bila tiga-tiga ni cukup, barulah kalsium buat kerja yang betul. Tulang jadi kukuh, sendi jadi steady, gigi jadi sihat dan badan rasa lebih stabil. Tanpa geng ni, kalsium cuma berpusing-pusing cari jalan. Cuba tengok label kalsium anda, cukup geng ke belum? Kalau tak, mungkin sebab tu tulang anda masih lagi belum kuat dan masih lagi sesat jalan.